Jalan-jalan bersama sepatu roda ke. Bagi aku mempersembahkan satu lagu. Okey, bagi. Udah siap belum? Tersirat layar luka, luka yang mengalir. Dah. Cahaya biru, senja, senja, senja bercahaya. Lebih-lebih kena masuk album makcik kan. Tak boleh kan. Tak boleh lebih-lebih kan. Tapi kan, tak sangka lah. Tak sangka? Tak sangka. Apa yang kau tak sangka? Semerdu itu petikan gitar ni. Nyanyi tak sedap. Kurang ajar berjantan. Kalau nyanyi so-so lah. So-so. Kurang ajar. Tapi kan dah kahwin. Benda ni nostalgic lah. Macam yang lepas pun sama juga. Hari tu aku. Itu ni. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba. Ni kan tiba-tiba dah ada anak pula. Allah. Tapi ada satu benda aku nak cakap. Dah masuk tahun 2026 ni. Ada yang dah kahwin lah. Apa jadah semua kan. Marah tu? Tak ada. Tak marah. Ajadah tunang semua lah. Okey, tu lah tu. Ada yang dah pegang tangan. Siapa? Aha. Okey. Dah tahun 2026. Umur korang sekarang dah berapa? 26. Engkau kalau tengok daripada jauh memang 18, 26. Tapi tak cik. Umur korang dah berapa sekarang? Nak masuk 30 lah, technically. Kau 29 eh? 29. 9. Aku 27. Even aku 27 pun aku rasa macam dah 29. Sebab dia macam range itu kan. Ya. Rasa macam dah tua sangat. Dah tua sangat ke? 27, 29? Tak lah. Aku rasa kita macam dekat fasa yang kita nak masuk 30. And basically untuk kita ni baru nak start hidup tu sebenarnya. Ya. Hidup yang betul hidup. Dewasa. Untuk aku terkejut lah. Kenapa? Bagi aku terkejut. Yang kau dah nak 30. Yang bila dah nak ke arah 30 ni, the process is tu yang aku terkejut. Aku dah kena macam ni, aku dah kena bayar ni, kena ni, Ya, komitmen aku dah kena tu kan. fikir pasal akan datang. Sebab dulu aku rasa time kita budak-budak, time kita sekolah menengah, sekolah rendah tak fikir benda tu kan. Apa benda time budak-budak yang kau buat dulu happy tau. Time budak kau buat dulu happy. Tapi sekarang ni kau dah tak happy dah buat. Kau apa ke? Bagi aku yang paling terdekat game lah. Aku dah tak rasa dah nak bermain game. Phone ke ni semua kan. Dulu haruk kan CC apa semua kan. Sekarang dah macam tak yang main pun tak apa. CC Tapi ada juga orang member aku. Okay, jom CC. Aku terus akan macam, buat apa sial CC? Tengok YouTube. Macam tu kan, tengok YouTube. Dulu aku pergi CC, buka Facebook. Aku pun sama. Aku game. Aku rasa yang aku rasa macam kalau dulu aku buat best kan tak. Game lah. Walaupun kadang-kadang aku buka phone ni aku download game untuk aku main kan. Dia punya feeling seronok tu tak ada. Betul. Downloadnya game Mobile Legend tu ada. Ada. Tapi kalau buka, semak tu dah semak samun tau. Buat apa? Map tu dah berhabuk lah. Creep tu dah tua lah. Engkau pun main hero lama je. Sekarang dah keluar hero baru. Aku pernah sekali buka, tutup balik. Sebab macam nak main ni komitmen ni 20 minit ni. Nak main brawl pun Tapi tak boleh lah. bagi aku pula komitmen is memang komitmen lah. Yang memang kau akan ni. Cuma benda yang buatkan aku rasa tak seronoknya adalah keadaan bermain tu. Maksudnya? Kalau dulu aku main dengan kawan-kawan yang memang malam ni kita main pukul 8, pukul 9 PUBG. Oh siap buat konten. Ya. Kalau sekarang kalau nak main kan alamak. Kau faham kan kan? Itu paling utama. Macam lah. vibe tu dah gone. Semakin tua circle semakin kecil. Yes. And then campur dengan kau punya komitmen kan. So dia jadi macam okay tak apa lah. Tidur lagi bagus. Circle yang itu pun kadangnya dah kahwin lagi. Dah ada anak. Tetapi aku pula benda yang aku rasa time dulu, aku rasa kita semua tiga-tiga benda tu kita selalu akan buat hujung minggu ke apa ke kalau ada duit. Karaoke. Oh ya, kalau dulu Rajin kan? Kalau dulu aku catering, dapat duit gaji catering karaoke, bowling. Habis RM60. Tetapi sekarang dia macam karaoke aku nak rehat kat rumah. Ya. Benda tu yang lagi penting. Kita nak rehat kat rumah. Rasa. Tak tahulah tu burn out ke apa Tak tahu lah dia Tak lah. dia macam bagi aku still vibe tu.
kau membesar dengan kawan yang seumur ataupun yang sama lepak kan. Vibe dulu tu dia tak sama dengan yang sekarang kalau kau pergi. Lagu tu tetap sama. Kalau kau pergi dengan orang lain pun kau still je boleh mingle, tapi dia punya vibe yang orang kata pengalaman pertama kau hidup kan, yang waktu muda kau kan, tak sama lah. Ya, lain lah sebab karaoke better rehat. Itu mindsetnya. Dulu aku sebelum kawan aku kahwin macam Faiz, Kimi semua kan, kita orang akan naik satu kereta couple, ramai-ramai jalan-jalan setiap hari, setiap malam. Pergi mana? Bandar. Pusing ya. Pusing, sekadar pusing je. Sekarang ni macam tak dapat rasa dah tak ada kan. Tak dapat. Bila kali terakhir cik, bila kali pertama yang kau rasa diri kau ni bukan lagi budak-budak? Aku rasa aku start kawan-kawan aku kahwin. Kau bukan lagi budak-budak. Itu macam jawapan aku tu. Okey, aku tukar lain lah. Jawapan aku kurang. Tapi aku rasa kebanyakannya kita sebagai lelaki, bila kawan kita start ada yang kahwin, kita dah macam lain lah. Tapi benda tu tak adalah yang macam serius. Okay, aku kan budak-budak lagi. Tak, sebab kau still lagi boleh buat benda-benda yang consider as budak-budak kan. Cuma maybe bila kawan aku dah start kahwin, baru aku macam buka mata yang okay, aku dah tak boleh macam dulu. Aku dah tak boleh nak fun-fun. Sebab akan datang masa tu, akan benda yang diorang buat ni aku akan lalui. Aku akan kahwin, aku akan tunang. Kau pula cik? Kau pula lagi? Kau ada rasa benda yang sama ke? Kau asyik tanya orang ni. Betul lah. Sekejap. Sebelum tu kan, Kau tak ada jawapan kan? sebelum tu kan, kan kau dah tunang. Okay, sekarang kau dah tunang kan. Adakah rasa dia lebih dewasa? Tunang macam mana Ji? Bukan nak macam merendahkan kau, cuma kan dia dah dewasa kan. Memang rendah. Memang rendah kan. Kan kau rasa dewasa. Panjang gila. Lepas tu kau tunang. Adakah rasa lagi macam okay, it's a step up yang tak boleh lagi budak-budak, tak boleh. Ada lagi rasa lah benda tu? Aku benda tu yang betul-betul aku dapat rasa lah. Sebab kalau sebelum ni kan kita borak, kalau macam kita lelaki kan kita selalu curhat malam-malam kan. Sebelum masuk topik ketuhanan tu kan, kita akan borak yang macam serius kan. Dia tak sama bila aku dah start. Betul lah, dia sialan dulu pun macam tu juga. Tapi bila aku start tunang tu, aku rasa yang macam okay, tanggungjawab yang sebenar-benarnya tu. Even though aku ada family kan, tapi dia macam nak kena jaga anak orang ni. Nak kena jaga anak orang ni, tu kan mindsetnya. Dengan nak settlekan kucar kacir yang kau buat kan. Tu aku rasa dia step up. Dan kau okey? Aku lah. Bila last yang kau rasa okay, Aku this time period aku bukan lagi budak-budak. Tapi aku tak period Ji. Kau tak period? Aku boleh period kan. Okay, kita periodkan di situ. Aku rasa bila start time zaman budak-budak aku dah habis lah. Zaman budak-budak aku dah habis. Sama pula tu jawapan. Sial lah. Boleh lah, boleh je. Okey dari segi emosi lah. Dari segi emosi. Mungkin masa kita berkawan tu kita lebih open. Okay. Kita lebih open dari segi macam Buka seluar depan orang. Bukan buka seluar. Lebih open. Itu lah habit. Oh, okay, habit. Sama college yang cerita. Okay. Mungkin jenis macam aku kena ada kawan ni. Jadi bila aku kena ada kawan, hati aku tu terbuka. Job, kawan, girlfriend. Tak. Oh, Kawan-kawan. Kawan-kawan tau. Hati tu lebih terbuka tau. Kejap lah. Aku kena make sure kena relate dengan soalan tadi. Takut lencong jauh Kan. Jadi bila kita buka hati tu terlalu terbuka kat orang, kan, kita banyak borak kat orang ni, orang tu semua kan. Sedikit sebanyak orang akan nampak kelemahan kita. Okay. Jadi orang akan take advantage kelemahan kita tu. Jadi bila fasa tu berlaku kan, at the end kita akan macam kenapa lah? Maksudnya aku dah kena berhenti untuk macam ni.
Kau dah kena berhenti untuk terlalu terbuka untuk cerita semua benda kat orang, kan? Tapi cerita tu perlu. Cerita tu perlu. Tapi dia akan pick. Pro and cons dia kan. Dia akan pick. Kita sendiri tahu, kita pun ada yang member yang dengan cerita ni kita boleh cerita kat member ni. Cerita ni kita boleh cerita kat member ni. Kan? Jadi sedikit sebanyak benda tu kena soalan tadi lah. Kena je. Sama. Tapi ni dari segi emosional memang aku rasa berlaku kot benda tu dari segi kita punya Sebab kognitif. kalau difikirkan balik lah, aku tak tahu kau macam mana ni. Kalau aku pun kenapa aku cakap bila kawan aku start kahwin tu aku dah rasa macam okey aku letak begini kan. So aku rasa apa je cerita yang aku tak cerita kat orang. Apa je masalah yang aku tak share kan kat orang. Dan Cuma sekarang macam kau aku kena dah telan. Dah stop. Sekarang kena telan sendiri. Sekarang kena doh. Secara tak Telan langsung ni, kena telan sendiri. Dan Macam- masalah tu siapa yang boleh selesaikan selain kita? Masalah kita kan. Atau mungkin lah aku ada satu apa tu mungkin fasa. apa pendapat Okay. kan, pendapat. Kalau dulu kita macam tu kan, contoh lah, dulu kita people pleaser. Okay. Dulu kita people pleaser kan. Tapi at one time yang macam bila kita nak stop jadi people pleaser, kita akan respon tak kat orang tu. Mungkin seketul akan macam kau ni kau ni pelikikan. Dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh semua. So at the end kita akan macam lantak apa nak kata, tinggalkan dia seselu kan. So kat situ kita akan bermain dengan diri sendiri. Maksud aku So mental health lah. Mental Cara health nak lah. handle. Betul. Ya. itulah yang startnya apa orang kata. Kau tak boleh berfikir macam dulu dah gitu kan. Macam side aku pula, aku rasa komitmen. Aku Betul, 2019 2020 masa tu PKP kan. Aku dah dapat satu tanggungjawab yang kena bayar something yang besar untuk family every month. Okay, aku dah tak boleh nak. Aku suka eksperimen. Aku suka eksperimen kerja tau. Aku suka kerja. Aku nak kerja dengan orang ni. Kadang kerja dengan orang ni gaji je segini je. Tapi aku dah kena start bayar benda besar. Aku rasa time tu kot, period yang time tu yang aku rasa aku bukan lagi budak-budak. Betul. Tapi aku still nak apa yang aku nak. Tapi aku bukan lagi budak-budak. Dan topik ni sebenarnya topik yang in general kita bercerita ni lah. Hampir 30 tahun je lelaki ni. Dia bukannya nak cakap lelaki berat hidup dia. Kita bukannya Perempuan hidup dia tak berat lah. Dia bukan macam tu. Bukan nak comparekan hidup lelaki dengan perempuan. Cuma lelaki ni secara dasarnya tak boleh nak tunjuk yang dia lemah. Tak boleh nak tunjuk yang dia tu vulnerable apa semua. Bila cerita orang tak boleh nak tunjuk benda tu semua. Tapi aku rasa ada side lelaki yang tak bercerita. Dan aku rasa tajuk ni aku nak cuba kita bercerita apa side di belakang tabirnya. Mungkin bercerita tak sama dengan rasa, tapi kita cubalah. Sebelum kita melanjutkan topik ini, bukan itu pun lelaki punya kerja. Dan sini bunyi sikit. Okay. Lagi sekali. Okay. Sebelum kita melanjutkan topik ini, special shout out to Dikarya Studio. Betul. Jap. Mana? Tiding. Jap, tutup dengan mic. Tiding Dikarya Studio. Dikarya Studio buat apa je? Servis yang dia lakukan. Kau tanya aku, dia buat apa je? Dia di Batal studio ni dia Fotografi lah. yes, khidmat mengambil gambar ataupun video lah. Bukan khidmat masyarakat Bukan khidmat masyarakat. Ini tidak ada kena-mengena dengan politik. Bukan khidmat masyarakat yang buat lepas tu tak bayar. Tapi okey. Di Karya Studio dia ada fotograf. Jangan situ. Dia menawarkan khidmat mengambil gambar dan foto dan video untuk event personal. Secara tak langsung edit. Corporate. Yes, semua yang berkaitan gambar dan video lah. Kat mana orang nak cari dia ni? Kat sini. Okay. Kat sini. Ada ke depan ni Boleh ke IG Dikarya Studio, betul? Yeah. Dikarya Studio. DP dia je ni Ini DP dia. DP dia Cari. je. Dan Studio.
Orangnya dah lama dah berkecimpung 43 tahun dah. bukan, orangnya dah lama berkecipak-kecipung dengan bidang fotografer, bidang Kamera-kameraan. Jadi boleh kalau nak servis menggunakan servis di Garden Studio, boleh check description. Contact number pun ada di bawah. Ya. Dekat video ni pun ada lower third. Kat sini kot. habis habis. Mana Laji? Mana sini? Situ. Di situlah dia. Okey. Kita teruskan ke topik. Topik ni berat. Tapi aku nak cerita juga benda ni sebab aku rasa kita bertiga di fasa berat itu. Orang podcast cerita pasal kejayaan, kita cerita pasal kesengsaraan. Kesengsaraan tu perlu sebelum sampai kejayaan. Kan? Perlu. Kau meluahkan apa yang aku rasa. Kan? Kejayaan tu tak adanya sampai kalau tak ada lalu kesengsaraan tu. Dah lah kita bagi bulat-bulat dia yang cari topik. Padan muka, kan? Okey. Waktu budak dulu Wah, bila masuk bila masuk umur 30 tahun ni, apa yang kau bayangkan masa budak lu? Aku tak relate lah sebab aku masih kecil. Memang kau kecil selalunya. Betul juga. Kau kecil selalunya. Waktu budak dengan waktu kecil lain. Waktu budak. Apa Ini yang helikopter kecil-kecil Tak nak lah. pandai bertunang. Ni kecil-kecil tunangan ni. Bodoh. Apa tadi soalan tadi? Waktu budak-budak dulu time dia kan kita boleh pandang future kan. Umur 30 tahun aku ada ni. Apa time budak dulu kau fikir? Time aku rasa aku yang pandang mainstream lah. Aku rasa okay, aku habis SPM ni aku akan part time. Part time aku ada duit. Duit aku beli baju, beli basikal, tentu aku fikir macam tu, beli motor. Lepas tu nanti aku umur 20-an aku akan bersama belajar. Time belajar tu aku confirm ada awet. So awet aku tu akan jadi bini aku. So kalau aku habis, aku yang mainstream. Kena brainwash dengan cikgu-cikgu sekolah menengah. Time universiti nanti awak dapat jodoh. Ya. Bodoh tu. Lahir Haji, aku masuk belajar dulu rumah kedai. Maksudnya? Kan? Maksudnya dulu-dulu Oh. brainwash nanti dekat Kena universiti scam ada dewan kuliah. Jadi awak akan jumpa dengan ramai gini kan. Time tu kita dah fikir kat dalam movie kan ada dewan kuliah besar. Fikir macam tu. Dulu aku terpengaruh aku influence dengan cerita Apa? Farid Kamil berlakon. Yeah. Apa sini? Kuliah cinta. Kuliah cinta. Yeah. Jenis-jenis belanggar baru pak. Yang malam-malam tu ada menari. Cinta fotografi. Ada juga, Ingat tapi time tu memang banyak filem-filem yang cinta di universiti. Dah zaman David Teo lah. David Teo, KRU. betul. Itu memang banyak. Dunia apa? Dunia baru. Betul. So memang aku akan jawab benda yang mainstream sebab aku dibesarkan begitu. Sebab aku lambat dapat tengok TV. Dapat lambat tengok apa sih macam yalah mak aku tak bagi tengok sangat kan. Kau tengok wayang kulit ke dulu? Tak. Aku memang tengok SpongeBob je petang-petang. Okey. Sebab dulu aku memang tak ada life aku benda kat sekolah je. Aku main kompang lah, aku zapin lah. Barang-barang kesenian itu. Cuma aku menggambarkan yang walaupun mainstream, aku tak terfikir yang pasal komitmen tu. Aku rasa komitmen tu dia rasa bila rasa. Dia kalau cerita nanti kena bayar ni. Okey. Maksudnya bila sampai masanya. Time budak bayar tu. Okey. Aku kerja ke nanti? Aku bayar nanti kan. Tak tahu pula gajinya berapa. Keadaan bekerja ni macam mana kan. Time tu tak fikir benda tu semua. Benda ni macam aku pernah keluhkan lah juga dulu. Cuma aku tak menyalahkan. Aku pernah satu time tu aku fikir macam ni. Kenapa time aku sekolah, time aku budak orang-orang tua macam family aku, cikgu-cikgu. Nanti kau nak beli apa nanti kau tunggu dah kerja kau akan dapat apa kau nak. Kau nak apa nanti kau kerja kau dah akan dapat. Tapi dia tak pernah ceritakan kat kita yang macam nanti kalau kau dah besar kau ada kerja kau boleh dapat apa kau nak, tapi nanti saya tak langsung benda tu as a commitment kau. Contoh nak beli kereta, commitment. Jadi benda-benda yang memberatkan kita ni kan daripada kecil kita tak diceritakan. So dulu aku pernah ngeluhkan lah bila dah macam remaja sikit kan. Kau pula kau benda yang sama juga ke? Kau memikirkan benda tu ke zaman budak tu? Zaman budak. Aku sama macam kecil lah. Daerah sama. Aku rasa lelaki semua mindset yang sama kot. By 25 dah kahwin. Betul tak? By 25 macam kenapa 25 tu
Dia ada ni ke? Ada orang cakap 25 dah kahwin. Baru 25 dah kahwin. Tak, dia macam mindset semua lelaki lah. Aku rasa semua member aku macam tu juga. Oh. 25 dah kena kahwin. Itu maybe sebab macam random punya pemikiran lah. Just macam logik je lah. Aku sendiri pun pernah fikir macam okay, aku umur 26 aku nak kahwin. Tapi tak sangka kan masuk 25 apa tak nampak lagi jalan. Ya. Dan tu very sama, sangatlah sama. Benda ni macam semua akan rasa. Lelaki perempuan akan rasa. Macam kereta, aku rasa time budak dulu kita fikir aku mesti pakai kereta baiknya kan. Kita dulu main game lain-lain macam kan. Aku pakai kereta ni nanti. Tak tahu pula monthly dia macam gitu. Tak jadi nak ambil. Dia kita tak tahu pula yang macam ikat tu. Oh kena macam gini. Kan. Kena macam gini. Dan budak-budak kan, kita boleh bermimpi tapi kita tak tahu apa yang kita akan dapat. Betul. Dan benda tu berat dan menjadi tekanan kepada kita sebab kita dah lalui. Yes. Tetapi apakah tekanan terbesar seorang lelaki? Mengikut Syakir, sepanjang kau hidup 29 tahun ni, apa tekanan terbesar kau rasa? Tekanan terbesar aku aku diletakkan sebagai anak sulung. Oh ya. Tak boleh, itu tak lagi ke. Tapi topik malam ni dia macam akan jadi berat sebelah. Kenapa? Sebab aku dengan Syakir akan cerita dan pendapat yang sama. Sebab kami dua sulung. Aku rasa hidup kita orang seakan sikit-sikit juga. Tapi as a bongsu pula, daripada saya aku memang manja lah. Tetapi memendam tu pun tinggi sedikit. Sebab kau ingat kau boleh bercerita tapi sebenarnya tak boleh pun. Kau kena simpan dan solve sendiri. Kembali kepada tadi, tekanan terbesar seorang lelaki dari pandangan Syakir. Tekanan besar aku seorang lelaki. Seorang lelaki ni tekanan terbesar dia. Kau tertekan ke? Tekan lah ni. Jangan tekan. Abang siapa nak tekan saya? Tanggungjawab. Sebagai Tanggungjawab rasa tertekan. Tapi kau tak boleh nak expose kat orang. Sebab yalah macam kau cakap, ada orang yang cakap dia menunjukkan lelaki ni lemah kalau kita expose benda tu kesusahan. Ada orang cakap lelaki tak boleh nangis. Betul. Kan? Ada orang cakap lelaki tak boleh Ambil nangis. kau ni pondan lah kau nangis. Dia nangis. Aduh, biasalah tu ujian. Tapi hakikatnya lain. Aku bukan nak cakap hidup lelaki ni berat semata berat je, tapi kita tak boleh lepas kot. Itu je kan. Itu point dia. Lagi pun ini apa yang kita rasa kan, yang kita hadap kan. Dan susah tu tak maksudnya susah selamanya. Ada je happy dia. Ada je macam ni fun. Tetapi ada side-side yang orang tak tahu. Mostly perempuan kan. Mana ada gender lain. Mana ada gender lain. Laki kan dijadikan kena ada kudrat. Betul. Cycle dia memang tanggungjawab, kerja, provide. Provider, betul, provider. Provide. Benda tu yang dimomok-momokkan. Bukan dimomokkan pun. Kita memang sebagai lelaki as a khalifah. Betul. Dan dia Itulah yang sebenar-benar khalifah. yang semua orang kena faham. Untuk yang sulung kau kena fikir juga adik-adik kau. Bukan kalau dah kahwin bukan bini je, bukan anak je. Ya, kau kena fikir Betul. keluarga kau. Aku ambil cakap sikit dia tapi tak adalah aku nak mengatakan itu Ya. The worst thing lagi bila kau kahwin, kau dah bukan satu family. Kau nak jaga lagi dua family. Betul. Ya. Betul. Okay, contoh aku dengan Syakir sulung. Aku kahwin pula, kita orang kahwin pula dengan maybe orang rumah kita orang yang bukan sulung, yang bawah. Walaupun kita kahwin dekat family sana tu kita adik-adik yang bawah kan. Tapi kita punya jiwa tu tak ada kan. Jadi tak nak secara tak langsung kau dah terbiasa untuk macam belah sini pun aku kena ada tanggungjawab macam jaga mak ayah dia ke. Mesti tanya khabar ke, guna duit ke kan. Dan secara langsung komitmen. And benda tu keinginan lah. Betul. Keinginan lelaki. Jadi aku tak boleh nak cakap benda tu komitmen semata. Ada benda yang orang nampak macam komitmen, tapi sebenarnya kau punya ego sebagai lelaki ni, aku kena tolong ni, aku kena bagi ni. Ya. Itu yang sakit. Kadang-kadang lelaki memberatkan keadaan sendiri je. Ha. Setuju tak? Betul. Betul. Lagi dengan fasa sekarang ni kan.
Aku rasa dia lebih kepada macam kalau dulu kita nak pilih sesuatu tu kita pilih je. Tapi sekarang Kena berfikir. kita pilih apa kesan nak datang. Betul. Kan? Tapi benda ni yang tak best kan? Benda So tu macam best. kau tak bebas dah. Ya, tak bebas. Dulu kalau kau kerja tu, kalau kau nak berhenti, berhenti je lah. Esok lah kasih resign letter. Jiwa berontak, jiwa kutu kau hilang macam tu lah. Ini tak interview lagi tempat kerja lain dah berhenti. Baru fikir. Sekarang kena fikir tu benda-benda tu semua. Dengan ekonomi lagi sekarang. As a graphic design, gaji bukan lagi gaji yang sesedap dulu dengan masuknya AI. Aku rasa tu bukan tekanan sebagai seorang lelaki, itu tekanan sebagai graphic designer. Still, Tapi even dekat dalam trade pun aku dah nampak dah banyak perempuan yang mengeluh. Duk, bila zaman AI, aku ingat perempuan akan survive. As a designer, perempuan akan survive. Otak diorang boleh fikir jauh. betul. Diorang tak macam kita kan. Yang macam betul kau kena fikir secara kreatif. Tapi macam perempuan aku fikir okay, dia ada benda kat dalam otak dia yang dia boleh susun ayat untuk dia buat gini. Tapi aku tengok kat trade, banyak sial keluhan dari perempuan. Dan aku tengok even lah lelaki dengan perempuan punya persen sama banyak. Dan selalunya apa yang kita nak, kita letak tepi dulu. Contoh, dulu time kecil macam tadi kau cakap, time kecil dulu nak beli ni lah, nanti dah besar. Tapi dah besar ni pula, dah umur-umur macam ni. Contohlah aku nak beli, aku dulu ada keinginan nak beli tu Match Attack, kad Match Attack. Dia ada EPL punya collection. Macam MU, aku macam nak collect semua player-player MU. Nanti aku nak beli lah. Lepas tu aku saja buka Shopee lah, nak tengok berapa harga dia kan. Mahal lah siut. Kenapa? Satu pack tu ada kat satu kotak tu ada berapa banyak pack lah. RM200, RM300. Mahal gila lah. Dan aku tak tahu pun dalam tu ada player MU yang aku nak ke tak. Sebab dia kan random kan. Letak tepi dulu lah benda ni. Letak tepi dulu lah. Nak beli ni lah, letak tepi dulu lah. Itu bukan tekanan lah. Itu macam keinginan yang tak lepas. Menjadikan tekanan yang tak lepas. Tapi kau percaya je lah, kita akan budak di waktunya. Betul. Masa kita akan dapat apa yang kita nak di waktunya dengan orang yang tepat. Betul itu je Din. Betul. Begitu. Aduh, kenapa lah topik ni tak ada dia kat sini? Betul lah. Tekanan dia lagi kan. Macam menahan je lah cakap. Kan? Sebab macam sebab kita lelaki, kita borak benda ni. Jadi macam topik ni kalau borak kita yang muda saja pun tak syok. Betul. Gitu. Nak kena. Tapi yalah, ni apa yang kita rasa. Betul. Sebab macam mana nak explain keberatan dia tu Tu lah susah nak explain. Susah. Benda tu. Tapi cuma aku tak tahu korang nampak ke tidak. Sekarang dia bukannya dekat podcast mata. Kalau kita tengok kat TikTok, tengok kat IG, dah banyak je influencer yang lelaki borak pasal lelaki, borak apa yang kita rasa. Secara tak langsung sebenarnya apa yang lelaki hadap tu dah terbuka ke awam. Perempuan pun dah tahu apa semua. Kebanyakannya relate lah. Relate. Macam tu. Sebab kita, masalah kita lelaki semua adalah sama. Ya. Benda ni aku lambat gak dapat. Tapi nanti dulu cik, kalau lambat dapat apa tu nanti jap. Kita break dulu. Sebab aku nak terkencing. Kita break dulu. Aku nak ikut lah. Boleh? Kencing kat mamak lah. Boleh. Ouch. Ouch. Bodoh lah. Okay, kita break dulu. Macam tadi kau cakap yang pasal fasa penat tu apa semua tu kan. Aku rasa tu basically itu yang semua orang rasa, tetapi lelaki rasanya kuat kat situ lah. Side aku pula, aku rasa pasangan lah kot memilih. Kita bukan lagi memilih, kita dipilih. Aku pernah baca satu ayat ni kat thread. Lelaki tak boleh offer apa-apa kalau dia tak berduit. Perempuan tak boleh offer apa-apa selain seks. Dan aku fikir ya ke? Tapi secara logiknya ya. Tapi by perasaan pun ya juga kan. Kita nak bercerita. Tapi macam kait dengan kau juga, if let's say bercerita dengan perempuan, takut vulnerable dan dia boleh attack kau macam gitu je. Dan kesakitan tu agak sakit lah bila dah kena attack macam tu kan. Aku nak baca pasal benda ni juga. Kenapa lelaki ada dua perempuan? Kenapa lelaki dah kahwin dia boleh ada perempuan lagi satu? Sebab di rumah dia dah cerita semua benda ni apa semua. Dia vulnerable, dia senang kena attack. Dengan anak, dengan bini.
Sebab tu dia cari orang lain. Dia rasa king semula. Tetapi bukan, benda ni janganlah diikut. Janganlah diikut kau tu cik. Tak lah. Jangan diikut. Aku ada sifu. Tak adalah. Rasa ingin di atas mula tu. Sebab selalu di Untuk aku Alhamdulillah aku dapat yang jenis mendengar and buat ikut logik tu. Dia layan aku mengikut benda yang sepatutnya. Aku tak ada rasa yang macam dia dah tahu lemah aku kat mana and dia akan attack aku je. Tak, instead of dia attack aku, dia akan macam bagi semangat kat aku, support. Kalau dulu bila aku tak ada pasangan, of course kita lelaki memang akan dia rasa berat. And bukannya, kadang-kadang kita sentiasa rasa berat. Kita akan cerita dekat certain person je. Macam aku memang ada sekelompok je yang memang aku akan cerita semua benda kan. Cuma dia berbeza lah aku dapat dengan perempuan yang supportive. Kau akan dapat perempuan yang macam ni yang memang akan support kau bila tiba masa dia lah. Dan Kalau siapa perempuan itu pada kita? Cik, engkau dah jumpa? Alhamdulillah. Kita ni susah untuk, sebab tu lah, memilih bukan lagi memilih. Ni dipilih. Adakah yang memilih kita tu orang yang betul? Tapi kadang-kadang benda tu kau tak boleh nak sangka lah. Kadang kau akan fikir macam okay, hidup aku macam gini, memang aku tunggu orang datang nak aku lah. Tapi kau takkan tahu satu time tu kawan kau paksa kau yang memilih macam tu. Normal. Cinggir. Apa dia cakap? Kita dah bukan tahap yang pilih pasangan untuk dicintai sangat pun. Sebenarnya kita nak orang yang memahami. Betul. Yang faham keadaan kita, yang boleh dengar. Tapi betul lah. Kalau contoh kau dah tunang kan, memang kau dah tak ada dah dengan siapa lagi kan nak bercerita. Betul. Kalau dengan pasangan sebenarnya ada boleh. Ni aku cerita pengalaman aku yang baru lah kan. Aku bukannya larikan diri daripada kawan-kawan, bukannya aku sengaja untuk tak berjumpa ke bercerita macam dulu. Aku memang nak. Aku kadang-kadang tu takkanlah nak cakap dengan tunang aku cawi, aku nak sangat lepak dengan orang ni, mesti ada yang bagi. Tapi macam aku ada satu rasa tu yang macam tak kerja lah. Aku kerja siang aku balon balik. Kalau kau balik pun pergi makan, tidur kan. Macam tu je. Sebab kau dah dekat fasa yang lain. Belum cerita dah kahwin. Kalau dah kahwin, bini kita je yang ada, betul tak Sedin? Susah kita bini kita Itu pentingnya kau cari. Macam ni bukanlah kau cari tu tapi jodoh kau sebaik-baik engkau lah kan. Dia cerminan kau. Macam ni kau nak didik. Susah. Susah. Aku ni bersyukur sebab aku tak segan nak cerita kan. Aku rasa bersyukur sebab sekelilingnya balance. Aku ada kawan yang bujang, yang terganjal, yang even. Aku ada kawan yang macam lagi tinggi umurnya, yang dah kahwin. So itu pentingnya lelaki berkawan and kau ambil nasihat. Tak semestinya kau lepak minta nasihat. Kadang-kadang kau lepak member tengah girap kan, kau belajar something lah. Sebab apa? Kan perempuan tak faham tau. Kita lepak, selalunya kita cerita pasal apa. Mindset dia orang, kita cerita pasal perempuan, pasal awet ni bapak baik syok bontot dia. Tak pun. Aku rasa perempuan, bukan rasa lah, aku pernah terdengar yang perempuan cakap, kau lepak mesti cerita pasal perempuan kan. Tak. Kita bercerita pasal, sebenarnya kadang-kadang kita lepak cerita benda yang sama je. Live. Pasal live kita kan. Selalunya pasal kenangan lelaki ni. Sebab aku rasa rindu. And sebenarnya borak kenangan ni yang buatkan kita release stress. Betul, sebab kau ambil balik gula happy tu. Dopamin. Dopamin. Kau nakkan momen happy tu je untuk ingat. Kita kalau kita lepak lelaki, kita tak ada topik yang lain, topik yang sama je. Kerja, aku penat lah kerja ini. Kerja tu kerja banyak. Kau jumpa kawan sekolah kan, 5 tahun lepas kau akan jumpa, kau akan borak pasal sekolah. Kau ingat dulu time pergi tandas ni kawan-kawan. Itu kan dah ulang. Sebab aku rasa rindu tu. Sebab benda yang dah tak dapat buat lah. Lepas rindu. Dia tak lepas yang rindu. Dia dah start intro lah. Dah ulang balik. Sialah. Tapi macam ni bila borak dengan situ, kita kerja. Kadang-kadang kerja kan. Okey lain lah. Cari duit. Cari duit.
Bila kita check duit di Teruskan je. Yalah, kurang ajar kau Kit. biasa ke borak ah. Okay. Nak borak pasal apa? Pasangan lah. Mana apa yang kau terasa pasal tekanan sebagai seorang lelaki? Terasa tekanan. First of all, aku minta maaf pada Ariel Lofa. Kenapa? Oh, patutnya kau lepak dengan dia hari Ahad Macam kan? mana kau tahu? Dia bagi tahu aku dah sampai ke Lubuk ni. Ya, Sini tu. datang Lubuk. Aku tak tahu lah. Lately ni ke? Lately ni lah. Bab kalau macam lepak ni kan. Aduh. Malas. Bukan malas. Dia bukan malas tau. Prioritikan masa sendiri tu. Maybe dah besar ni kan. Value masa tu lagi Tinggi lah. Betul. tinggi lah, value masa tu. Kadang dia bukannya kita nak rehat semata. Kita nak masa kita. Betul. Untuk menung, ngisap ukur, minum kopi pun dah masa kita sendiri. Ya. Me time. Betul. Me time. Dan benda tu bercerita sendiri, pendam, efek kepada tekanan ni semua. Mental health, something else, semua benda tu kan. Ada yang depressed, ada yang suicidal thoughts, dan ada yang daripada orang ini tiba-tiba jadi orang ini sebab dia dah memendam sangat. Dia berubah karakter dia. Dan aku rasa berada Jadi pondan ke? bukanlah, dia suka benda-benda tu lah. Dah jam Itu itu. mental health pula. Dah masuk mental health, aku rasa dah berat, yang seberat-beratnya, memendam sangat. Kita boleh buat nanti. Ke lelaki ni dia sebenarnya tengah berperang Dengan minda. dalam Jiwa mind dia. ada ayat dia jap. Jiwanya jasadnya tenang, mindanya perang. Cik. Oi, itu apa kat stiker motor ke apa? Itu Panji Fikra ada buat baju tu lah. Oh ya ke? Panji Fikra ada buat baju. Betul pun. Lagi-lagi time bawa motor. Macam-macam kerja, benda nak balik fikir. kerja. Betul. Bawa kereta ke apa macam. Aku kalau balik kerja kan 10 minit kan. Dari CIQ ke CLM kan. Sekarang ni kan timing aku 30 minit 40 minit saya Bawa Raya je. 60. dia bukan sebab motor tak servis tau. Dah servis lah. Tapi aku macam lagi memilih untuk relax. Lagi pakai earphone kan. Lagi hanyut. Sebab kau buka lagu, kau bukan lagu hardcore saya. Kalau balik kerja kau nak lagu relax, lagu santai kan. Padahal sebenarnya tengah serabut. Ini tu ni kita banyak fikir. Dan benda-benda tu tak lepas. Dan macam aku cakap tadi, lelaki tak boleh nampak vulnerable, membuatkan lelaki tak boleh menangis. Jadi soalan aku kat sini, bila kali terakhir kau menangis ke? Kenapa keluar sial? Sebab kau bercakap. Bila kali terakhir kau menangis? Kali terakhir lah. Aduh, serius lah. Pasal apa tu nak cerita, nak tak nak cerita pun tak apa. Bila kali terakhir kau menangis? Macam ni. Sebab aku tak rasa lelaki menangis tu lembik. Lelaki menangis tu dia menyimpan something dan dia kena lepaskan. Kau pernah tengok aku nangis ke? Selalunya Kau pernah tengok aku nangis cik? Kita lagi lama kan? Kalau kita Bila? aku dengan kau lah. Bila lah aku nangis? Aku tak konflik kawan-kawan je. konflik. Ada. Tapi kalau tapi macam mana? Aku rasa kita takkan menangis yang macam terdesak. Tak. Aku ada. Tapi itu nanti aku akan cerita lah. Tapi aku rasa kau akan kau tahu tak jenis yang bergenang tu. Itu je kalau kau lelaki sama lelaki nampak lelaki bergenang tapi tak lepas nak cerita, dah cukup faham. Ini berat dah. Ini deeply lah. Ini deeply lah cerita lah. Cerita sini habis sini lah. Kan? Oh yang itu Tak. Okey. Itu kau. Okey. Deeply lah cerita. Okey. Lately ni Okey. tahun ni lah. Pada aku tahun yang aku rasa sebab bersyukur dan tekanan seiring. Okey. Syukur dan tekanan merancang kehidupan seterusnya. Macam mana aku boleh survive akan datang. Bila last aku menangis Bila last? Bulan lepas tak? Bulan lepas, bulan 5. Bulan lepas yang aku rasa betul-betul aku menangis. Kau nak cerita sebab dia ke tak? Ha? Kau nak cerita sebab dia ke tak? Boleh je cerita sebab dia.
Ujian lah, semua orang ada ujian kan. Betul. Ujian. Tapi ni yang aku menangis yang betul-betul yang macam secara rohaninya aku reflect ujian yang datang ke aku ni sebab dosa aku yang lepas. Ini dah kes taubat. Dah kes Tapi bukan risau. taubat lah. Dia lebih pada Sedar. kita tahu kifarah kan. Kifarah. And then kita faham nak belajar kau kena buat silap. Betul. Tipulah cakap aku tak pernah macam pertikaikan. Bila siap rezeki aku ni kan? Bila rezeki aku nak sampai ni? Tengok orang lain okey je. Kerja senang dapat kerja. Senang dah kahwin apa semua kan. Tapi aku ada certain part tu aku macam break the yang macam dah tak boleh nak buat apa tau. Aku macam bila rezeki aku ni sebenarnya? Sampai bila aku nak macam ni? Aku pernah fikirkan kan orang cakap kalau kita mesti ada rezeki sampai masa kita mati dah rezeki tu tamat lah, tutup kan. Kita ada rezeki sampai kita mati. Itu maknanya dah tak ada rezeki lah. Aku sampai tahap fikir kat atas motor kan, ini kalau aku mati kat atas motor maknanya aku adalah orang yang paling sikit rezeki. Aku sampai fikir macam tu, sial. Sebab apa je rezeki besar yang aku ada. Aku sampai fikir apa je rezeki besar yang Tuhan dah bagi kat aku kan. Sampailah tahap aku cakap sini, cakap sini, cakap sini, tapi aku tak buat apa yang disuruh. Ujung pokok pangkal kan. Pokok pangkal dia faham? Pokok pangkal dia dia tak ada siapa kau nak harapkan kan. Kau tak ada siapa kau nak harapkan. Memang siapa harapan lagi? dia kat situ. So that time bulan lepas tu aku nangis. Tentu apa Cik Din lah yang doa kita Arafah kan. Hari Arafah tu kan. Aku tak detik juga sebab macam mana aku dah ada kenalan perempuan ni. Okey. Tapi aku berubah bukan sebab dia lah. Tapi dia juga asbab untuk aku menjalani kehidupan seterusnya. Takkan nak main-main lagi nak kena kahwin kan. Kahwin. Jadi aku reflect kat diri aku. Sebelum ni aku dengan ex aku, kenapa aku gagal kahwin? Kenapa gagal kahwin lah? Oh sebab ni, sebab tu, sebab tu. Jadi takkan aku nak ulang balik kesilapan yang lalu kan. Elakkan asal benda tu macam Masuk aku macam mana Nangis. Jangan nangis sikit. Taklah dia kau persoalkan rezeki kau macam mana betul lah. Aku faham. And aku rasa kau jumpa yang sekarang ni yang menjadikan sebab ni inilah rezekinya, pintunya, push factornya orang cakap kan. Inilah starting untuk macam okey, tak apa, mula daripada awal. Banyaklah aku dengar, banyak kita mesti banyak dengar. Sejujurnya dulu aku tak solat, mesti banyak dengar macam solat lah semua. Lepas tu ada suara kiri macam aku juga, tak payah. Bodoh. Tapi memang belah kiri pun. Lepas tu dapat mesej kan. Ritual. Tapi memang tu pun kan. Aku rasa kita tengok aku tengok bapak aku je lah. Orang tua semua kan. At the end diorang kembali ke masjid. Ya, kesudahannya. Tak ada siapa lagi yang kau boleh kembali pada fitrah orang kata kan. Kembali pada fitrah. Berat. Ya. Kembalikan rahmatullah. Kembali kepada fitrah, kembali kepada rahmatullah. Cik Din relax Cik Din. Next kita akan buat topik ni awak kat sini. Tapi tahun ni aku rasa aku punya hati aku yang keras dah tak ada dulu. Betul. Itu aku setuju. Dan dulu yang hatiku keras tu dah tak ada dah. Dan aku rasa bukan kau seorang, kita semua ke arah bukan nak puji sangat pun, bukan nak angkat bakul apa sini, tapi aku rasa kita dah ke arah dah fikir dia lain. bukan kuat touchy kan. Dia bukan touchy ke apa. Realitinya menampar.
Ya, Kita betul, ni betul, kita betul. ni budak lubuk ni. Reality ni kita dah ditampak. And then barulah masing-masing nampak macam silap masing-masing ke Ya, ataupun ya, sepatutnya kita kena macam ni, sepatutnya buat macam ni kan. Ya. Bila dah meningkat umur yang baru je ni nak mula, kita nampak lah. Aku cerita last aku menangis lah. Last aku menangis masa final day teater tu. Kan kena salam semua orang kan. Salam semua orang. Aku ada beberapa orang yang special connection lah. Mal ada time tu. Mal ada Mal foto masa tu. Salam, okay, terima kasih bang. Aku dapat Mal. Mal aku tahu peluk dia. Aku tak tahu lah kenapa aku nangis. Aku nak nangis. Macam sekarang lah. Ya. Tak tahu kenapa aku nangis. Tapi aku rasa sebab aku nak beberapa orang ada, tapi dia tak ada. Bukan maksudnya kau tak datang masa tu. Tahu. Tapi aku nak beberapa orang ada masa tu. Sebab period lakon aku tu aku banyak simpan. Tak siapa aku nak cerita lah kot. Lepas tu aku nampak Mal lah, macam fuck Mal. Lepas tu aku cerita kat, aku nampak Airil, aku nampak Eman, Abang Sam kan. Aku macam rasa macam ish, kau orang-orangnya lah. Tahu aku on the verge sekarang ni. Macam if let's say nak lepas, aku lepas. Banyak simpan kot. Banyak simpan kot. Tapi Mal lah, aku nampak Mal lah, aku macam aku lepas terus kat Mal. Sebab Mal ada tahun lepas kita macam mana kan. Ya. Mungkin dia nampak perjalanan tu. Naik turun kita tu lah. Ya. Tu lah dengan, aku tak tahu nak cakap apa. Cuma aku nak beberapa orang ada masa tu, tapi dia tak ada. Bukan aku cakap korang tak ada masa teater tu. Orang lain lah, orang yang terdekat yang lain. Dan sepatutnya ada orang lain pun ada, tapi dia tak ada, dia dah kahwin. Sebab aku nak nampak, oh tengok ni aku buat ni. Aku tak tahu time tu aku nak proof dekat siapa. Aku ambil job ni untuk aku ke, untuk kawan ke, untuk apa benda aku tak tahu. Dan aku terlepas kat Mal masa tu. Tu lah last kali terakhir aku nangis adalah di episod ni. Dua kali je depan kau aku nangis. Itulah. Just rasa tu berat sikit lah. Cik, bila last kali terakhir kau menangis? Nak break dulu? Aku rasa break dulu. boleh break. Aku lap mata aku. Sialah. Dia je. Tapi lah. Tu yang tadi day second kan aku peluk Mal. Day first tu actually dah sampai dah. Sebab masa dah habis, aku rasa day first tu aku puas hati dengan performance aku. Lepas tu dah habis show tu, family pergi dekat semua pelakon. Lepas tu aku rasa aku seorang tau. Lagi sekali. Ada lah beberapa orang yang tak kenal datang kat aku ambil gambar apa semua. Tapi dah rasa, still rasa kosong tu. Aku lagi pergi sokok kat tepi. Aku nampak Kak Najwa ada duduk tepi juga. Dekat tangga yang tadi berhantu tu, dia ada kat tepi juga. Aku dengan dia duduk tepi tu, duduk kat tangga tu, tak cakap apa-apa. Tapi tak tahu lah, mungkin mata aku ke dia nampak ke apa, tapi tak cakap apa-apa. Just a good show lah kot. Aku just rasa kosong kat situ. Tu day first aku dah rasa. Mungkin day second tu yang buat dah nampak orang-orang tertentu lah. Kau Cik, bila ke terakhir kau menangis? Aku rasa yang betul-betul aku last second month aku bekerja. Second month. Second month aku bekerja. Penat? Aku rasa itu bukan penat. Aku macam ni lah. Dia masalah aku banyak kan. Buat kata kenalan rapat aku tak pernah habis lah masalah kau ni. Ya, masalah pun ada yang daripada aku buat sendiri kan. Bila aku decide untuk aku bekerja, aku tak ada apa-apa. Aku kembali ke kosong semula. Which is memang betul kosong, tak ada apa-apa. Pinjam ambil tunang aku kan, bagi pakai. Jadi aku pergi kerja pun aku tak ada motor, aku tak ada lesen kan. Pergi naik bas. Jadi bulan kedua tu aku rajin pergi dan balik jalan kaki. So nak saving duit ni pasal lah. Nak jadikan cerita, aku masuk tempat kerja ni, dia bos aku ni jenis
test tau. Test staff dia psycho gila babi kan. Jadi bila aku dah terlalu penat, dia dah jadi sampai tahap yang macam kena getak kan. Macam antara aku dapat teruskan dengan tak. So jiwa yang macam ni, ego aku yang lelaki ni, aku dah rasa aku dah habis buang. Ya, aku fikir banyak tanggungjawab kan. Tanggungjawab yang aku rasa kalau aku stop, yang aku mati, lagi sekali aku akan heret ramai lah. Takkan aku nak heret lagi jauh. Dengan nak kahwinnya, dengan kawan-kawannya, dengan apa benda yang aku cuba buat dekat luar kan. Dan itu yang aku rasa yang paling aku menangis. Kau yang cakap tu tersedap macam tu. Yang aku tak boleh nak simpan, aku terpaksa tunjuk kat depan kawan aku kat tempat kerja. Dan itu aku rasa paling rendah dalam hidup aku lah. Sebab ya, aku punya hidup punya cerita ni sebab jalannya satu je, duit je kan. Itu yang paling rendah. Sebab aku memikirkan kat kepala otak aku terlalu ramai lah. Baik keluarga, baik kawan aku dia adalah family aku juga. And tak ramai pun yang aku anggap family. Ya, itu paling Okay. rendah. Cik, if let's say kau dapat bagi satu ayat untuk engkau pada umur 18 tahun lah contohnya, apa ayat kau nak bagi tahu dia? Kau fikir juga, okay, satu ayat kau nak bagi kan? Benda ni walaupun kau dah bagi tahu awal, aku tak dapat tu. Sebab macam-macam benda kau nak bagi tahu, Macam tapi benda. kau boleh bagi satu ayat je. Aku rasa aku minta diri aku cuba bertahan daripada awal lah. Kuatkan diri, jangan salahkan diri 100% lah. Jangan salahkan diri kau lah. Kau rasa Gaduh budak umur 18 tahun tu faham tak apa yang kau cuba sampaikan? Aku di 18 tahun aku rasa aku tak faham. Sebab aku baru hidup. Kau pula lagi? 18 tahun Apa kau nak cakap kat Syakir Umar umur 18 tahun? Aku yang 18 tahun. Isyak. Aku pun tak ada jawapan lagi. Sekejap aku fikir. Cik Din? Jangan makan banyak-banyak. Yang ada lagi. Kau dia macam-macam benda nak bagi tahu kan. Macam Macam-macam. Ia banyak benda tu. Ya. Tapi betul lah, the one yang salahkan diri tu kan. Shit, betul sian. Ya, jangan salahkan diri lah. Ya, Sebab memang kau kena ada. betul. Kita ni bukan jenis tuding jari kat orang kan. Tak. Apa-apa. Salah orang pun kita ambil je. Ya, betul. Macam kesal, salahkan diri. Itu semua benda-benda yang ada kat pasal sekarang ni. Macam saya aku pula, aku nak cakap tak terlalu macam ni proses masa. Aku rasa masa tu ada je. Kau jangan rasa takut dengan masa yang berjalan. Aku rasa takut je. Jangan rasa takut dengan masa berjalan. Sebab benda tu hadap je. Cara nak selesaikan tu mungkin dengan cara yang lebih logikal. Jangan takut. Trust the process. Tengok Arsenal pun menang Liga sebab dia trust the process. Trust the process. Aku rasa itulah kot ayat yang boleh aku bagi. Trust the process. Jangan takut. Apa life lesson yang kau dah belajar sepanjang hampir 30 tahun sebagai lelaki ni? Buat masa sekarang lah life lesson dia. Sekarang lesson tu pengajaran hidup lah. Yang kau dah belajar sekarang. Yang aku belajar sekarang kan. Yang aku nampak sekarang kan. Jangan delay waktu kot. Aku rasa kalau aku delay benda tu kan, aku jadi lagi mundur. Maksudnya kalau nak buat tu, buat je. Jangan hold. Aku kesal sebab tu dulu aku nak jumpa yang 18 tahun kan. Kalau nak buat je. Kau jangan tangguh-tangguh. So macam tu. Sebab mungkin dulu aku selalu bertangguh lah.
Nantilah. So benda tu berkumpul kat sekarang ni jadi satu beban kan. Jadi kau kena rushing buat semua benda tu. Padahal aku tak boleh ni. Bukan dah terlambat, cuma tak mampu. take time sikit lah. Take time. sikit. Kau pula Cik, life lesson kau? Tetap yang sama. Jangan salahkan diri aku. Aku kena buat. Kalau salah, terus betulkan. Which is benda tu yang paling kesal kat diri aku paling besar sekarang tu. Aku keep salahkan diri aku. Dan aku tak settlekan terus. Sebab kata botak. Apa botak? Kecil ni kumpul semua. Settlekan sekali jalan. Berat kepala. Tak boleh buat. Keliling terasa. Yelah, tipulah. Kita mesti ada decision bodoh kita kan. Dan aku rasa itu memang Macam mana setiap orang mesti ada decision bodoh. Macam mana kita nak tahu decision dia bodoh kalau kita tak buat? Dan kita okay, Mesti decision ni ada. bodoh ni. Decision bodoh sih. Tapi kita tak adalah macam ni bodoh. Dia macam dulu banyak siang masa. Dulu boleh siang kalau buat gini Life lesson aku pula. Kita bukannya tak ada orang terdekat. Ada je, cuma orang tu pun perlu masa juga. Aku rasa jangan, selagi ada masalah tu yang kita boleh selesaikan sendiri. Bukannya kita tak boleh share ke apa ke, tapi give and take. Aku rasa tu aku life lesson yang sebagai manusia lah, give and take tu perlu. Dengan aku rasa yang paling sebelum dapat kesal yang besar ni, silap aku satu je. Jangan percaya orang bila orang nak tolong. Aku Berharap lah tu. Macam berharap. Bila kau kosong, kau jatuh, kau tengah nak build something, ada orang offer nak tolong, tak semua nak tolong. Betul. Dan jangan letak harap Itulah sebab paling besar aku dapat rasa kekesan dia tu. Berharap terlalu tinggi kepada seorang. Buang mana yang boleh. Episod ni dia macam ni macam tu je. Episod ni memang personal pun. Dia macam Episod ni memang personal. Jadi siapa yang dengar terasa lantak kau pergi mampus. ini macam personal betul. Dah malas lah fikir. Tetapi Ceng. je lelaki ni tak rasa berat mana pun. Taklah. Biasa je. Manusia juga kan. Setiap manusia lalui benda tu. Tapi jadi lelaki lagi susah daripada perempuan. Okay, kita end kat situ lah aku rasa kan. Sebab benda tu bahaya lah. Sebab macam perempuan biasa je macam Lelaki lagi susah daripada perempuan. macam mana dia orang nak cari cerita okay? Kat mana dia boleh dengar benda ni semua? YouTube, TikTok. Tolong. Kau ingat aku tak tahu ke apa? Okay, bagi tahu sekarang. YouTube. YouTube. Boleh cari kat YouTube kita. Apa YouTube? YouTube kita ceruk cerita kan. Bukan Lubuk Lokal. Lubuk Lokal. Ceruk cerita tu kira macam sub. Jadi search je Lubuk Lokal. Betul. Lubuk macam yang terpampang ni, macam ni Lubuk Lokal. Lubuk Lokal. TikTok ke? TikTok? TikTok? TikTok baru ada. TikTok pun ada. TikTok kan kita dah buat ceruk cerita. Ceruk cerita ada podcast kita. Boleh tengok ada apa tu snippet banyak tu, nanti akan keluar lah episod yang ni. Yang itu tu. Yang itu tu. Terima kasih. Kalau dah sampai part ni, terima kasih. Selamat malam. Jumpa bila jumpa. Adios. Tepuk tangan. Tepuk tangan kat diri sendiri. Tangan episod ni. Tepuk tangan kat diri sendiri. Macam okay, you did it.